Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Maka ini adalah ucapan Haji Wazir B.K. Awang Al-Makki untuk menjelaskan video isu dakwah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lakukan perbuatan tidak bermoral dan juga menimbulkan suasana yang tidak normal di kalangan masyarakat Islam di Malaysia dan juga di luar. Maka sebagai guru pondok yang terlibat dengan pondok lebih kurang 40 tahun, saya ingin menyeru semua pihak agar lebih berhati-hati ketika bercakap tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan sejarah Islam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah generasi terbaik umat ini. Mereka dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkorban jiwa, harta dan kehidupan demi Islam. Tanpa mereka, kita tidak akan mengenali Islam, Al-Quran dan Sunnah seperti mana kita ada hari ini. Maka apabila membicarakan tentang para sahabat kita, para sahabat Nabi SAW, kita mesti berhati-hati. Jangan terlalu mudah menggunakan istilah-istilah yang boleh mengelirukan masyarakat Islam. Dan jangan menjadikan sejarah Islam sebagai bahan sensasi. Sewajarnya kita lebih tekankan sifat terpuji mereka, sahabat-sahabat anaknya, untuk dijadikan contoh untuk generasi masa kini, lebih-lebih lagi generasi pemuda-pemuda. Tradisi pondok kita di Malaysia semenjak dulu sangat-sangat menekan akhlak dalam menyampaikan ilmu. Ulama-ulama terdahulu bercakap dengan tenang dan berhikmah. Mereka menjaga lidah ketika membicarakan sejarah Islam dan membicarakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tujuan dakwah ialah mendidik dan menyatukan umat Islam ini. Hari ini media sosial bergerak terlalu pantas. Ucapan panjang boleh dipotong menjadi bibat apa saat. Kemudian disebabkan tanpa konteks sebenar, akhirnya timbul salah faham dan perbalahan dalam masyarakat Islam. Sebab itulah sangat menitik berat kita, sebab itulah Islam sangat menitik beratkan adab bercakap, termasuk adab menegur dan adab berbeza pandangan. Dalam dunia politik dan media masa hari ini, media sosial hari ini, setiap ucapan memberi kesan besar, lebih-lebih lagi apabila melibatkan tokoh-tokoh agama dan simbol umat Islam. Satu kenyataan yang tidak cermat boleh mencetuskan kemarahan ramai. Lebih membimbang apabila masyarakat mula saling menghina dan menuduh di antara satu sama lain dan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat Islam. Sebagai orang beragama, tentu sekali lah kita ni orang beragama, kita perlu kembali kepada budaya ilmu. Jika ada kesilapan, perbetulkan dengan hikmah. Jika ada keliruan, jelaskan dengan adab. Khususnya kepada pemimpin politik pada awal dan pengaruh media massa, media sosial, gunakanlah platform yang ada dengan penuh tanggungjawab. Jangan kerana mau perhatian atau kandungan tular kita mengeluarkan ucapan yang boleh dimelukakan hati umat Islam. Lebih lagi umat Islam kita di Malaysia
yang mana kita bersatu padu berzamai-zamai. Sebagai individu yang ada penyokong dan pengikut lebih besar tanggungjawab untuk tunjukkan contoh yang baik kepada semua. Kita juga perlu memberdayakan tabayun, selidik dulu sebelum daripada menghukum, dengan penjelasan sebelum membuat kesimpulan, dan janganlah cepat menyebarkan potongan video ataupun tajuk sensasi. Masyarakat hari ini tidak perlu lebih banyak kemarahan. Masyarakat perlu bimbingan, perlu ketenangan, perlu suara yang membawa kepada perpaduan dan kepahaman agama yang benar. Semangat Malaysia sekarang menuntut kita membina masyarakat berilmu dan beradab. Masyarakat yang saling menghormati walaupun berbeza pandangan. Masyarakat yang memilih hikmah berbanding permusuhan. Akhirnya marilah kita semua menjaga lidah dan media sosial masing-masing, guna pengaruh dan ilmu untuk menyatukan masyarakat, bukan memecah belahkan umat Islam. Lebih-lebih lagi kalaulah kita ini tokoh agama dan sebagai pemimpin masyarakat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada ucapan yang membawa fitnah dan kebencian, dan semoga umat Islam sentiasa dipimpin dengan ilmu, hikmah, rahmah dan adab yang tinggi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.